Video ni khas buat saudara yang bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ana terpanggil untuk jelaskan melalui video ini. Dan video ni khas buat saudara yang bertanya dan juga untuk semua yang mungkin ada kekeliruan tentang kaedah rawatan Islam. Ana jawab secara ringkas dan jelas berdasarkan kefahaman dalam Al-Quran dan Sunnah. Okey, soalan pertama dia berbunyi, adakah pengambilan air daripada 7 kolah berlainan masjid itu diajar dalam agama? Jawapannya, tidak ada dalil khusus daripada Al-Quran maupun Sunnah yang menyebut tentang keperluan air daripada 7 kolah berlainan masjid sebagai kaedah rawatan Islam. Dalam Islam, air itu sendiri yang boleh jadi asbab rawatan seperti air ruqyah yang dibacakan dengan Al-Quran tetapi menetapkan angka tertentu. Contohnya 7 kolah dari tempat berbeza tanpa dalil, itu perlu diperhatikan tujuannya. Antum jangan menolak kaedah ikhtiar itu sendiri. Pelbagai kaedah ada dalam setiap ikhtiar. Tetapi kalau diyakini sebagai syarat wajib untuk sembuh, ia boleh jadi satu bentuk amalan yang tidak bersandarkan syariat. Dan soalan yang kedua, adakah menyuruh orang ambil dari 7 masjid itu menyusahkan dan beri gambaran yang tidak baik tentang Islam? Jawapannya, Islam adalah agama yang mudah, bukan menyusahkan. Kalau sesuatu amalan itu sampai membebankan dan menyusahkan atau buat orang luar nampak Islam ni pelik dan rumit, maka bukan pendekatan yang baik dalam dakwah. Tetapi harus difahami kaedah ikhtiar itu. Dan soalan yang ketiga, tentang bangsa India dan pendekatan kepada agama. Lebih kurang macam itulah soalan dia. Jawapannya, dalam Islam tiada beza bangsa. Semua sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita diajar bahawa hubungan hamba dengan Allah tu sangat dekat. Tidak bergantung pada objek, tempat atau perbuatan yang tertentu. Tanpa dalil. Kesembuhan tu bukan pada air, bukan pada tempat, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Air ruqyah hanyalah usaha. Itu semua hanyalah asbab. Jadi, jangan menolak setiap usaha yang melalui kaedah ikhtiar itu sendiri. Jadi, kesimpulan yang kita dapat, yang Ana fikir, mungkin kawasan antum mudah untuk mendapatkan 7 kolah air masjid berlainan tempat. Dan rawatan Islam ni mesti ada sandaran. Tidak menyusahkan, tidak bercanggah dengan tauhid. Kalau ada amalan pelik, kita nilai dengan ilmu. Bukan kita tolak semata-mata. Faham? Bismillah, ikhtiar dengan ilmu, sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.